Hah? Kena ais, kata tok. Masa dulu nak masuk buat dah. Masuk ICU. Siapa ni? Siapa? Didi. Didi ya, tok. Ketok atas sini malam. Ketok dengan aku dua orang. Kalau Didi tadi malam kau buat apa tok? Kamu bontot ke apa? Sikit. Ni kau buat apa? Kena ais. Itu yang aku apa dah sebenarnya kita ni. Ketok muntah kan? Apa ni kan? Kena ais sikit. Ketok ni pun kena. Ha, ketok lah kena semua. Kena. Kena ais. Yeay. Yang lain Siap. tak tahu aku je. Alah kamu. Apa nak agak? Jadi kena ais. Apa ni? Kat mana? Macam mana boleh? Dia itu. Dia campur bapuk apa semua. Belum lah. Belum je aku cakap degil kau tu. Nampak? Ha, kerah ketung macam tu gila kau. Belum tak payah. Aku dah jaman tadi dah. Mana? Apa nak agak? Apa tu? Tak tahu lah. Dia cakap dengan dia je nak tahu. Sebab tu kita dengan jalan. Jalan. Ayam sama. Dia campur dengan bapuk-bapuk agaknya tu. Ya, betul. Aku mana tak nak. Nak ais kat bandar, kat hotel tu. Buat apa tu? Jangan macam-macam lah. Ni seorang nak kat hospital lah. ICU ni aku cakap. Ha. Gaya itu pun boleh cerita. Jangan tengok orang baik. Baik macam kita. Wah, tak adalah macam itu dah. Apa? Yang masak dia dah nak tak tahu ni kan. Yang leceh. Satu hari. Berat. Dia nak melambat-lambat dah tujuan. Belum lagi lah. Tak kena simpan lagi lah. Tak boleh petik dulu. Betul. Yang ni biji dah tua kan. Yang ni belum lagi kan. Itu putih lagi tu. Orang nak petik lagi tu. Tak tunggu lagi seminggu lah baru boleh petik. Seminggu petik. Boleh seram lah. Aku tengok kalau ni yang